Selamat datang dan selamat kembali ke Our Podcast. Nama saya Wan Amin. Nama saya Aftah. Pada episod kali ini, kita dah mencecah episod yang ke-50. Jadi kita dah kita dah 2 tahun daripada 2024 Pertengahan pertengahan 2024 sampai sekarang ni baru 50. baru 50 Tak pejam celik tak celik 50 je kita mampu. Santai. Relax, salah. Kita bekerja. Kita pun ini bukan full time. Kita tak expect so much lah from this. Jadi kita buat ikut kita punya hobi lah. Suka-suka. Kalau dapat apa ni? Dapat achieve something. Kalau ada sponsor lah, kita bonus. Tak apa. Sponsor dah kena macam-macam berkomit. Ni kita suka-suka je ni. Kita start berdua dulu Daripada audio ke setahun? Daripada berdua hingga seorang. Lepas tu start video. Video baru kita try sebulan sekali jumpa je. Buat 2 episod je. Pasal kerja. Ada tanggungjawab lagi nak kena buat. Dulu kalau time audio kita jumpa twice a week sih. Twice a week. Alah. Kita pernah sampai satu episod buat 4 je. Shag je tu. Serius? Pernah. Kita dah rabak. Pasal kita nak banyakkan cepat yang pasal lah. Dah lama-lama tak boleh lah. Kita tak boleh ikut tu. Tu puff lah. Tak boleh. Kita nak kena buat relax lah sekarang. Okay lah. Macam biasa, jangan lupa subscribe, share dan juga like. Subscribe ni free Jadi subscribe aja. Tekan je button ni. Tekan. Kasih dia color ni. Tekan. Kasih lebih-lebih sikit lah kita punya subscribers. Pasal subscribers dekat kita punya analytics, dia punya views dengan subscribers memang tak tally lah. Tak tally langsung. Selalunya views tu lebih daripada subscriber. Apa susahnya kalau korang view, korang tak subscribe kali. Terima kasih Jadi tanpa membuang waktu, kita mulakan kisah yang pertama. Apa saja je. Untuk kisah yang pertama, kisah ini ditajukkan Hantu Penunggu Hospital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah yang ingin saya kongsikan ini merupakan pengalaman saya yang tidak dapat saya lupakan. Alamak. Berlaku kira-kira 10 tahun lalu semasa saya bertugas sebagai seorang jururawat di sebuah hospital lama yang terletak di utara tanah air. Hospital ini terkenal dengan usianya yang sudah mencecah puluhan tahun dan cerita-cerita seram yang sering berlegar di kalangan kaki tangan dan pesakit. Dia dah famous lah tempat ni. Saya sendiri pada awalnya tidak percaya, menganggap hanyalah rekaan yang untuk menakut-nakutkan orang baru. Namun satu malam, semua kepercayaan saya berubah 180 degrees lah kira just because of this satu malam ni. Dia punya kepercayaan itu tukar. Malam itu, seperti biasa, saya bertugas di ward kanak-kanak bersama dengan seorang lagi jururawat. Lagi dua jururawat dekat satu ward. Kan dia dengan satu ni lah. Dengan satu lah. Lagi satu jururawat ni yang bernama Kak Nora. Keadaan Kak Nora kerja ni nurse punya. Keadaan Tengok tipis. Keadaan ward agak sunyi kerana kebanyakan pesakit sudah tidur. Hanya bunyi dengkuran halus dan alat-alat perubatan yang beroperasi memecah kesunyian. Kita bunyi itu bunyi alarm kan. Saya sedang membuat pusingan terakhir untuk memeriksa keadaan pesakit apabila saya terdengar bunyi loceng kecemasan daripada bilik 3B. Ingat
dia dengar bunyi kecemasan daripada bilik 3B. Jantung saya berdegup kencang. Bilik 3B adalah bilik kosong yang sudah lama tidak digunakan. Ia sepatutnya dikunci. Bos, saya segera memanggil Kak Nora. Kak Nora, ada bunyi loceng dari bilik 3B. Kak Nora mengerutkan dahinya. Mustahil Lena. Bilik tu dah berkunci. Jadi Kak Nora yang suka minum teh tipis ni cakap, mustahil lah kan, bilik dah kunci, macam mana boleh bunyi loceng pelik, tu. pelik. Kami berdua berjalan perlahan-lahan ke arah bilik 3B. Pintu bilik itu sememangnya berkunci rapat. Namun dari dalam kami terdengar bunyi guli bergolek dan suara kanak-kanak ketawa ria. Aduh, bulu roma saya meremang. Kak Nora pantas menarik tangan saya. Jom kita pergi. Jom kita pergi. Aina, jangan buat hal. Marilah kita pergi. Marilah. Duduk tipis. Kami berdua kembali ke kaunter jururawat tanpa menenangkan diri. Namun pergi mana sih? Namun rasa senang untuk terhilang. Tipis. Tarik hari ni. Kedua orang tu tengok, apa kena ni? Namun ya, serius. Namun rasa seram itu tidak hilang. Mana? Kami berdua kembali ke kaunter jururawat. Cuba menenangkan diri. Namun rasa seram tu tak hilang. Malam itu kami terpaksa berjaga hingga subuh dengan hati yang tidak keruan. Kejadian itu menjadi permulaan kepada siri gangguan yang lebih dahsyat. Jadi daripada sini terus start dia kena kacau lagi. Beberapa minggu selepas tu, ketika saya sedang bersiap-siap untuk pulang selepas tamat shift malam, saya ternampak kelibat seorang perempuan berpakaian jururawat putih sedang berdiri di hujung koridor. Saya tidak mengindahkannya kerana menyangka itu mungkin salah seorang rakan sekerja. Namun, apabila saya melintasinya, saya sedar ada sesuatu yang tidak kena. Jururawat itu tidak berwajah. Aduh. Tipis lah muka dia. Tipis. Mukanya rata. Rata tipis lah. Mukanya rata. Mana ni? Mukanya rata dan pakaiannya lusuh serta berlumuran darah. Ia kelihatan seolah-olah figura Nampak ni? betul lah, figura lah, figure tanpa rupa. Saya menjerit dan terus berlari. Apabila saya menoleh ke belakang, kelibat itu sudah hilang. Saya terus mengadu kepada ketua jururawat, tapi dia hanya tersenyum sinis. Tahu hantu Garus. Itulah hantu. Itu hantu Garus. Katanya Ia pernah bertugas kat sini. Berapa tahun dah 10 tahun dah aku rasa. Dengar cerita dia meninggal tau kerana sakit dan meninggal kat hospital ni. Arwah Kak Ros suka kacau orang-orang baru. kata-kata ketua jururawat itu membuatkan saya semakin takut. Adakah saya akan diganggu lagi? Tak tahu Pada malam seterusnya, ketakutan saya menjadi kenyataan. Ward menjadi sunyi dan saya duduk di kaunter sambil cuba fokus. Tiba-tiba, saya terdengar suara berbisik dari arah bilik mayat yang terletak di bawah bangunan. Suara itu menyebut nama saya. Aina. Macam tu lah. Suara itu kedengaran seperti suara perempuan tua yang serak. Serak. Okey, jom. Aina. Macam tu lah.
Saya cuba tidak mengetahkannya, tetapi suara itu semakin kuat, semakin kuat. Saya menguatkan semangat dan memberanikan diri untuk mengintip. Berani juga sih nak ngintip lagi. Lagi suara gitu dah dengar. Suara dah pelik. Melalui tingkap kecil di hujung koridor, saya melihat bayang-bayang seorang wanita tua bertongkat sedang berjalan ke arah bilik mayat. Dia membongkok dan setiap langkahnya disertai dengan bunyi Kat dia lah yang Asal klik-klik kan? Ha? Oh, tongkatnya. Betul. yang gitu lah. Dari tongkatnya. Betul lah. Alah. Yelah, takkan Ah, tongkat bunyi klik-klik. Dia macam tu lah. Apabila wanita itu sampai di pintu bilik mayat, dia menoleh ke arah saya. Aduh, saya tidak nampak wajahnya kerana dia memakai tudung. Tiba-tiba, dia membuka pintu bilik mayat dan dari dalam muncul 2 sosok lembaga hitam yang kelihatan seperti mayat hangus. Melayang dan mengejar wanita itu. Wanita tua itu menjerit dan merangkak masuk ke dalam bilik mayat itu. Pintu tertutup dengan perlahan, tetapi tidak ada bunyi. Saya terpaku di tempat saya. Apakah yang baru saya lihat ni? Keesokan harinya, saya cuba bertanya kepada Kak Nora tentang kejadian itu. Saya nampak seorang wanita tua ke bilik mayat. Kak Nora, malam saya nampak ada seorang wanita tua. Wanita tua tu masuk ke dalam bilik mayat. Lepas tu, 2 lembaga hitam keluar kejar dia. Lepas tu hilang. Itu bukan manusia dah. Itu hantu tukang cuci. Alamak, hantu tu kan. Habis tu, lembaga hitam tu, saya bertanya. Kanora hanya menggiling. Itu mungkin roh pesakit yang tak aman tak? Dah lah. Alek, ni yang kata bangga. Dia ke? Oh, Apa itu mungkin roh pesakit yang tidak aman tak? Aina, apa ni? Hai. Mereka terperangkap kat sini. Bila mayat adalah tempat paling menantu dalam hospital ni. Selama ni kami tidak pernah berani mendekatinya. Apa sih? Cuba kau sih. Lagi. Ini tengah-tengah berbual kan? Okay, jap. Restart. Okay. Keesokan hari, saya cuba bertanya kepada Kak Nora tentang kejadian itu. Okay. Kak Nora, saya nampak seorang wanita tua ke dalam bilik mayat semalam. Lepas tu, 2 lembaga hitam keluar kejarkan dia. Lepas tu hilang. Kak Nora hanya terdiam. Itu bukan manusia, Aina. Itu hantu tukang cuci. Habis tu lembaga hitam tu, Itu mungkin rupa sakit yang tak aman tu. Aina, mereka dah terperangkap kat sini. Bilik mayat adalah tempat paling berhantu di hospital ni. Selama ni, kami tak pernah mendekati kat orang. Mendekati orang kan lah. Itulah. dia tak nak mendekati bilik tu. Ha. Sejak dari malam itu, saya mengambil keputusan untuk sentiasa berhati-hati dan sentiasa berwaspada. Pengalaman itu terlalu mengerikan dan tidak dapat saya lupakan. Terima kasih. Okey, untuk kisah ini jangan cerita panjang Panjang sih. Penat tau. Haus. Jadi untuk kisah ni best lah, still the best. Cuma itulah dialog kelakar sikit lah. Macam kelakar sikit lah. Okey lah, kita tanpa membuang waktu, kita ke kisah yang kedua. Okay. Apa saja je. Untuk kisah yang kedua, title dia Pakcik Guard Hospital. Assalamualaikum semua. Kisah ni sebenarnya adalah pengalaman yang dialami oleh Pakcik sendiri. Semasa bekerja sebagai pengawal keselamatan
di sebuah hospital besar. Pakcik dah lama kerja dan macam-macam pakcik dah jumpa. Tapi kejadian ni ia cukup membuatkan pakcik mengucap panjang sangat. Hospital ni biarlah pakcik rahsiakan namanya. Cukuplah pakcik katakan ia sebuah hospital lama yang besar, yang mana setiap koridornya sentiasa menyimpan aura misteri. Malam adalah waktu yang paling sibuk, bukan dengan pesakit tetapi dengan penghuni lain. Malam tu jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Pakcik sedang bertugas shift malam. Rutin pakcik adalah membuat rondaan di setiap blok, memastikan pintu dan pagar terkunci serta tiada pesakit yang merayau. Kawan pakcik yang bertugas di pondok utama pun sedang lena di ulit mimpi. Tinggallah pakcik sendiri meronda. Ketika tu, pakcik sampai di blok C, iaitu ward perubatan lama. Ward ni memang terkenal sunyi kerana kebanyakan katilnya sudah dipindahkan ke blok baru. Kawasan belakang ward ni adalah tempat simpanan tong gas, kerusi, roda lama dan beberapa peralatan yang tidak digunakan. Kawasan tu hanya diterangi lampu Kalimantan yang berkelip-kelip, memancarkan cahaya jingga yang suram. Pakcik berjalan perlahan-lahan, menyuluh lampu ke setiap sudut. Tiba-tiba, mata pakcik tertangkap pada satu kelibat. Di atas sebuah bangku batu yang terletak betul-betul di belakang ward, berhampiran dengan tembok pagar, duduk seorang perempuan. Dia memakai gaun pesakit berwarna hijau muda yang biasa dipakai oleh pesakit di ward itu. Rambutnya panjang, hitam yang dibiarkan lepas. Dia duduk membelakangi pakcik, memandangkan ke arah pokok-pokok besar di luar pagar. Aduh, pesakit mana pula ni merayau malam-malam buta? Pakcik mengomel sendiri. Walaupun sudah terbiasa dengan suasana seram, tanggungjawab keselamatan pesakit lebih utama. Pakcik on pakcik. Oh ni bagus ni. Balls. Pakcik melangkah perlahan-lahan ke arahnya. Bau tanah basah dan daun kering menusuk hidung. Cik pesakit, kenapa duduk sini sorang-sorang? Dah lewat malam ni cik. Tak sejuk ke? Pakcik menegur dengan nada yang lembut, takut dia terkejut. Tiada jawapan. Perempuan tu hanya duduk kaku, tidak bergerak sedikit pun. Gayanya duduk itu sangat tegak, seolah-olah seluruh tubuhnya terpaku. Pakcik mula rasa tak sedar hati. Pesakit biasa pasti akan terkejut dan menoleh apabila disapa. Pakcik cuma mendekati lagi. Hanya tinggal berapa meter dari bangku batu tu. Pakcik perhatikan bahu dia langsung tak bergerak, seolah-olah macam tak bernafas. Pakcik berdehem sedikit, cuba menegur lebih kuat. Cik, bangun cik. Nanti jururawat cari. Barulah perempuan tu memberi respons. Tetapi responnya membuatkan bulu roma pakcik meremang serta-merta. Dia memusingkan kepalanya perlahan-lahan, sangat perlahan, seolah-olah lehernya tidak bertulang dan hanya memusingkan kepala saja. Bahunya kekal kaku tempat duduk. Kira kepala dia pusing kan? Kepala pusing ya kan? Pakcik terdiam. Lalu suluh pakcik terhala tepat ke wajahnya. Wajahnya sangat pucat
dengan kulit yang tegang dan cengkung. Matanya terbuka luas tetapi kosong. Uish, Tak ada mata lah. sih. Tak ada mata. Seolah-olah tiada berbola mata di dalamnya. Hanya lubang gelap. Dan yang paling menyeramkan, bibirnya mengukir satu senyuman yang sangat lebar sehingga ke pipi. Seram Asyik. Bayangkan seram. Senyuman yang terlalu palsu dan menakutkan. Pakcik terpaku. Gila. Terpaku Terpaku. Bagus straight. Bagus eh. Otak pakcik terus menjerit. Ini bukan pesakit. Pakcik terus mengucap panjang. Cuba menguatkan diri. Pakcik tidak berani lagi bercakap atau bergerak. Pakcik tahu pakcik sudah tersilap teguh. Lembaga tu terus memandang pakcik dengan senyuman lebarnya. Kemudian ia mula bersuara. Suaranya halus tetapi sejuk dan berdesis, seperti bunyi angin melalui daun kering. Saya sejuk pakcik. Boleh. Pakcik tidak tunggu lagi. Pakcik terus berundur perlahan-lahan sambil membaca ayat kursi di dalam hati. Pakcik tidak mahu membelakangi benda tu. Pakcik berjalan mengundur sehingga pakcik merasakan pakcik sudah cukup jauh. Sebagai saja pakcik rasa jarak sudah selamat, pakcik terus berpusing dan berlari selaju mungkin keluar dari kawasan blok C tu. Pakcik terus menghubungi pusat kawalan dan memberitahu Power Ranger apa yang berlaku. Memberitahu apa yang berlaku. Pakcik minta kawan pakcik yang lain datang ke blok C. Bila dia minta tolong kawan lah. Dari situ mungkin diorang dah start. Settle lah. Teman aku pergi sana. Senyuman dia sampai pipi tu. That means dia punya mulut besar. Panjang lah. Panjang ni mata ada sih. Lubang mata Joker. Joker. Okay, apa cerita best lah? Okay, best. Cara dia ceritakan pun senang faham kan? Senang faham. Cara yang ceritakan faham. Cara orang cerita pun faham. Yes. Jelas lah. Jelas. Okay lah. Yelah, itu saja untuk episod 50. Sebab kita dah masa tak menentukan. Pasal tadi siang sikit tadi ada mistake kita buat. Masa mistake dengan ada lambat sikit lah kan. Jadi terima kasih kerana kepada siapa-siapa yang masih sudi yang masih sudi stay sampai sekarang ni, yang masih tengok kita, yang masih dengar kita punya story hantu yang seram, tak berapa seram ni lah kan. Jadi kita appreciate lah Appreciate. Walaupun tak dia daripada sikit sampai daripada sikit sampai ke sikit, sampai banyak sikit. Okey lah, ada perubahan lah, tak apa, pelan-pelan. Jangan lupa subscribe, share dan juga like. Ada apa nak cakap? Okey lah, sebelum kita tutup tirai ni, ni pun dah bulan puasa. Kan? Mungkin kita pendek episod 51 dengan 52 either bulan puasa ataupun dah hari raya. Dia Mungkin takkan sebelum takkan time hari raya. takkan tak tahu lah. Kita pun tak boleh agak. Kita try completekan 51 dengan 52 ni. Dia either puasa hari raya ataupun puasa tak ada hari raya. Okay? Jadi korang mana tu yang ada yang kita punya listener tunggu ke, ada ke tak ada, kita cakap je lah kan. Okay, itulah kita menutup tirai. Semoga berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada hari Khamis pukul 7 malam. Ingat, jangan sekadar menghafal tetapi mengetahui isi dalamnya. Assalamualaikum. Weh, buat kali. Buat lah. Dah.